Ye, habis hujan. Robohkan 2 pokok ni. Kau apa dalam chest ni? Ada knockback. Aku ambil. Sekejap aku tengah. Aku bersihkan rumput-rumput kat sini. Masa ni kenapa pokok bakar? Ha? Ah, apa? Alamak, pokok kita. No. Dah. No. Sebelah tidak. Separuh terbakar lagi. Tidak. Weh, dah lah. Terus mahal. Weh, samakan dia. Dah. Potong atas tu. Not merebah. Alamak. Cepat. Supply tolong. Kau boleh teleport. Aku tengah potong. Aku potong dari bawah. Kan korang ni. Tak, sebenarnya dia bakar weh. Musim panas kot. Ada hujan. Kena peti ke? Tapi tadi tak ada peti aku rasa. Yang tu pelik. Apa saya kena peti pula ni? Dah lah, spruce mahal ni. Tua. No, pokok kita terbakar. Kita selamatkan separuh lah. Betul. Macam ni kan, okey kan ni? Aku kena tembak. My God. No, aku tak nak jadi. Iman yang buat tinggi. Ada bunga. Astagfirullah. Lari. Aku ada kuasa ni. Terbang. Aku tak terbang. Aku aku dah fly. Aku dah larikan diri. Dia tak boleh jumpa aku dah. Masalahnya kan dia ganggu sangat weh. Kalau dia tak ganggu aku tak kisah. Tapi dia ganggu sangat. Macam mana aku tak resist? Oh, apa masuk rumah orang tanpa hat ah? Sini kau, aku mau kau. Jangan tengok armor aku. Armor aku dah bagus. Iman ni kalau masuk Iman jangan tembak aku punya armor. Armor aku seperti live aku. Macam mana kau boleh masuk? Oh, kau teleport. Cantiknya armor aku. Iman tengok kat sini. Oh, boleh lah. Boleh lah, apa maksud kau boleh lah. Protection 4 tu maksimum tau. Bukan 5 ke? Mana ada 5? Aku ambil netherite kau semua nanti. Yelah, kurang je. Baju tu sekarang aku dah tak apa-apa kisah. Yang aku kisah sekarang netherite je. Oi. Tengok baju kau, miskin ke kaya? Amin. Astagfirullahaladzim. Alah, aku boleh siap lagi. Aku tak Letak dulu. okey, yelah.
Okay, sekarang ni bila aku. Hahaha. Guraya Nana. Ya. Man, tolong alihkan anjing kau ni. Tu. Ajak. Setelah beberapa hari, Cantik sampai ada toilet. Kenapa detail sangat ni? Aku macam what the hell? Detail sangat kan ni, kurang detail lah aku punya ni. Kurang cantik. This is so detail. Sebagai bandar industri ini sangat detail. Ni kurang cantik tengok ni, dia macam tak apa simetri. Bandar industri. This is so detail, bro. What the heck, bro? Ufai kata ni 7/10 je. Aku cakap bandar bukan bandar Shah Alam industri, tapi industri yang tak terancang. Ini Putrajaya namanya. Putrajaya. Ni banyak batu ni. Tapi batu deep slate lah. Ni. Yang ni ada kita punya projek rumah kampung. Tak apa, ambil je. Iman kata ambil je. Aku nak gambar dengan netherite. Mana? Netherite. Netherite tu. Dia nak minta netherite. Aku rasa kena tengok. Aku tak ada netherite. Netherite lah. Netherite kau ni. Kenapa aku tak ada arung dari aku boleh hancur sekali. Netherite ada kat sini weh, dekat chest dekat tempat potong tu. Sini. Oh, cobblestone kena bayar. Ya Allah. Ya, bawa banyak. Ya. Sebeliung. Ya. Beliau pun rasa dah haru dengan korang punya kuasa. Ya. Aduh mati. Oh. Dah tu sampai tadi kau ganti sekarang. Ha? Oh. Iman. Atem tu. Dekat aku punya rumah ada satu lagi. Tarik. Saya lagi nak buat. Iman cuba tengok aku tengah buat apa. Sakit lah. Boleh makan buah. Apa sini. Iman sini PVP. Aku nak cuba try game baru ni. Okey. Kita PVP. Ya awal bownya sama je. Ya aku tak ada arrow. Sama. Oh my god. Apa benda? Shit. Tak ada, aku try. Armah tu kuat sangat lah. Macam sedih pula. Yang ni tak ada tu. Tak ada armah. Jangan sedih dengan aku. Aku ni tak ada. Kena tak? Tak. Yelah kita semua dua-dua kan bergerak. Kau. Iman, cuba pergi tempat mining aku. Rumah Hani. Iman, ni tempat mining aku kat sini. Ni aku review tempat mining aku. Ni tempat mining aku. Bagus yang kau. Bagus ke? Astagfirullahaladzim. Kita dilemaskan. Dah. Dufail. Kita dikhianati. Oh my god, ada lubang. No. Dufail. Alamak, kita dilemaskan hidup-hidup. Nah, aku masih hidup. Aku lupa. Aku ada jalan kat belakang. Aku pastikan kau dah terima sini. No. Jadi. Memanglah. Dufail, kau kat mana? Dilemaskan hidup-hidup. Oh my god. Ini aja kau tak boleh tu ke masuk phantom tu kalau kau tu lah. Boleh. Iman. Ais tak cair. Tahu tak kenapa ais tak cair? No, ais aku selalu terlaku dalam ni. Dalam aku punya tempat dah Axolotl. Mati juga tak ada nafas dia. Tak ada percayaan. Sekejap. Lah, patutlah je. Aku ni dah gua pun tak ada pencahayaan. My god, tengok ikan-ikan aku ni. Comel tau dia. Weh. Iman, tolong Atim. Masuk. aku tak boleh bunuh dia lah. Sini, pergi sini. Kita ada base rahsia bawah tanah. Hanya kita je tahu. Oh my god, tak tahu. Iman tak boleh tahu.
Merangkak. Nanti dia nampak Ha. dia attack. Jom melangkak. Dia tak tahu dah kita kat mana. Haha. Aku ada bilik rahsia bawah tanah. Sini turun bawah. Wow. Cantik tak? Aku nak pergi. Inilah sebenarnya usaha yang pernah aku buat selama ni. Orang sebenarnya tak perasan. Kau pergi siapa yang keluar tu? Tak tahu. Kau Nufail yang berak tu. Ya Allah, boleh pula dia tengah roleplay tiba-tiba keluar. Jumpa. Terus aku nampak nama Fail gerak. Ha, kau halu je kot. Ni main ni tipu ni. Arma ni macam tak ada orang je. Kenapa aku tak curi? Kaya tahu. Dah. Aku orang baik. Nufail, aku orang baik. No, Nufail. Jangan bunuh aku. Aku orang baik. Aku bertaubat orang je. Benda belakang situ. Aku. Nufail mati terus. Tak apa, biar Nufail cakap nanti. Nufail sangat terkejut tau. Dia tak percaya dengan ruangan rahsia aku. Dia macam terkasimah sampai dia bunuh diri. Dia macam tak sanggup nak bagi tahu sesiapa-siapa. Ya kau kat mana Atif? Kenapa kau kat belakang ni? Aku baru nak tikam belakang. Tengok tu, dia hampir nak tikam aku tau. Waktu aku tunjuk base-nya. Dia macam nak kuasai aku punya base. Nasib baik tau.